Tips kumpul duit kahwin RM50,000 dalam masa 3 tahun. Untuk adik-adik yang mau kahwin pada tahun 2028, save dulu video ni supaya tak hilang. Kalian ada 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwinan. Jadi, ajak pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas daripada sekarang. Saya sarankan kalian target simpan 100 gram emas dalam tempoh 3 tahun, iaitu selama 36 bulan. Cara dia mudah sangat. Yang pertama, buka akaun emas masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan, lelaki pula simpan 1.5 gram sebulan. Adil kan? Konsisten buat macam ni selama 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti kalian akan ada sekitar 108 gram emas sebagai emas simpanan. 100 gram hari ini nilainya lebih kurang RM50,000, tapi emas ni akan meningkat sekitar 8 ke 10% tahun. Selama 3 tahun sebenarnya simpanan kita ada lebih daripada RM50,000. Gunakan sebahagian simpanan emas tu nanti untuk mas kahwin ataupun untuk hantaran. Selebihnya adik-adik boleh gunakan untuk kos perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti akan capai matlamat. Bagi adik-adik yang mahu mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tekan link kat bio tulis sebeg biru. Nanti saya boleh guide anda sampai akhirnya anda boleh kahwin dengan emas simpanan anda. Follow for more tips.